Dia punya temperature warna ni korang boleh adjust dari warna kuning, warna orange dan warna putih macam ni. Dia boleh adjust macam ni sebab lampu LED dekat bahagian dalam dia ni campuran warna putih dan warna orange. Jadi dia punya warna ni korang boleh adjust ikut yang korang suka. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Ada sebiji lampu ni macam-macam yang korang boleh guna. Standby untuk kecemasan boleh, guna untuk kerja boleh. Dia punya tempat gantung ni banyak cara. Dia ada magnet dekat bahagian sini. Lekat dekat besi, dia boleh gigit dengan cantik sebab magnet dia ni sangat kuat. Kalau korang nak gantung dekat kemah, boleh gantung dekat dia punya cakup macam ni. Lekat je dekat kemah, boleh jadikan lampu utama. Dan kalau korang ada tripod, cucuk je dekat sini. Kalau korang nak jadikan lampu meja, tinggal buka dia punya kaki dan adjust dia punya angle macam ni. Jenis rechargeable tau. Bila bateri habis, korang cucuk charger dekat bahagian sini. Siap ada bateri indicator dekat bahagian sini. Jadi kalau korang nak cari lampu portable untuk guna macam-macam, korang boleh check lampu yang moden ni. Memang padu. Cahaya dia terang, banyak mood cahaya, warna dia boleh ubah. Korang boleh check dekat link video.